Shalom dan selamat datang kepada Bapa Ibu, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan ke channel Pemuridan Asas Iman Kristian. Nama saya Marcus ya. Dan sebelum kita menghabiskan kira-kira 15 ke 20 minit untuk belajar topik pada kali ini iaitu sikap bersyukur dalam segala keadaan, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah mempertemukan kami di dalam channel ini ya Tuhan. Saya berdoa mohon pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan ketika kami belajar topik ini Tuhan. Agar iman kami terus diteguhkan di dalam Engkau ya Tuhan. Agar nama-Mu terus dipemuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah pun berdoa. Haleluya. Amin. Jadi selamat datang sekali lagi Bapa Ibu, saudara-saudari. Nama saya Marcus ya. Topik kita yang kita akan habis, yang kita akan mengambil masa kira-kira 15 ke 20 minit adalah sikap bersyukur dalam segala keadaan. Apakah maksud bersyukur? Bersyukur adalah bermaksud kita berterima kasih, kita mengakui bahawa segala berkat ya yang kita perolehi datangnya daripada Tuhan, kita melihat perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik dalam kehidupan walaupun kadang-kadang kalau mengikut standard dunia ya, benda itu adalah kesulitan ataupun masalah. Sikap bersyukur adalah sikap yang sentiasa berterima kasih, sikap yang mengakui bahawa segala sesuatu itu datangnya daripada Tuhan. Ya. Bersyukur sebagai orang yang percaya adalah satu kehendak Tuhan. Dan dalam Alkitab banyak ayat-ayat yang mengatakan bahawa kita perlulah sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya. Antaranya adalah 1 Tesalonika 5:18 yang mana mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Maksudnya bukan dalam keadaan baik-baik saja. Ya, kalau kita mengucapkan syukur dalam keadaan yang baik-baik saja, ini mudah dilakukan. Kita bersyukur bila kita banyak wang, kita bersyukur bila kita sehat, kita bersyukur bila keluarga kita baik-baik, kita bersyukur bila pekerjaan kita baik-baik, kita bersyukur bila studi kita baik-baik. Ya, ini biasanya mudah dilakukan. Tetapi yang memerlukan iman, kesetiaan dan kekuatan adalah kita tetap bersyukur kalau keadaan tidak baik, kita mengalami masalah, kesempitan, kita sakit, ya, keluarga kita mengalami masalah, anak-anak kita mengalami masalah, studi kita mengalami masalah. Tetapi adakah kita mampu bersyukur juga pada waktu ini? Mengikut firman Tuhan, dia katakan dalam segala hal. Maksudnya baik dan baik dan tidak baik waktunya kita perlu mengucapkan syukur kerana inilah yang dikehendaki oleh Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus. Ya. Sebab yang terutama kasih karunia ini sudah kita terima, ya. Itulah yang patut kita pertama-tama rasa bersyukur. Kita yang patutnya dihukum kerana dosa, kini sudah diselamatkan secara cuma-cuma dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Inilah rasa bersyukur kita yang patutnya paling besar dalam hidup kita. Ya. Rasa bersyukur menunjukkan kita mempunyai iman dan kepercayaan bahawa Tuhan sentiasa menyertai kita dalam keadaan baik dan tidak baik waktunya. Ya. Jadi, whether it's good or bad, kita terus percaya kepada Tuhan. Dan seperti kata pemazmur dalam Mazmur 34, ya, Tuhan kita layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan dalam keadaan suka dan duka. Ya, sama ada suka dan duka itu adalah situasi kita di dunia ini. Tapi Allah Bapa kita tetap bersemayam di syurga. Tidak kira apakah situasi kita di dunia ini. Ya. Bersyukur juga menunjukkan bahawa kita mempunyai iman yang dewasa, iaitu kita berterima kasih dalam keadaan yang baik dan tidak baik waktunya. Ini menunjukkan kita percaya bukan hanya kepada kebaikan Tuhan, kita juga percaya pada perlindungannya, kesetiaannya pada keadaan yang tidak baik waktunya. Ya, sebab hidup kita orang yang percaya ni tidak semestinya baik-baik sahaja. Sebab kita belum lagi sampai ke syurga. Kalau kita sampai ke syurga, barulah tiada tangisan, tiada air mata, tiada kesakitan, tiada kematian. Ya. Selagi kita berada di dunia ini, di dalam tubuh yang fana ini, kita akan menghadapi banyak tentangan, banyak masalah, banyak cabaran. Jadi iman yang tetap berterima kasih dan bersyukur, baik dan tak baik waktunya, ini menunjukkan iman yang dewasa, yang matang, yang sudah diuji. Ya. Bersyukur membuat hati tetap damai walaupun dalam kesulitan. Ya.
Filipi 4, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi di sini jemaat di Filipi dikatakan tidak perlu khawatir, tapi berdoalah dan sentiasa memberi syukur kepada Allah, baik dan tidak baik waktunya. Ya. Orang yang sentiasa bersyukur, dia belajar melihat kebaikan Tuhan dalam segala situasi. Dia berpikiran positif. Ya, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak komplain kepada Tuhan. Kenapa ini, kenapa itu Tuhan, kenapa? Ya, boleh dia mencurahkan perasaannya seperti Daud, tetapi kemudian akhirnya dia balik kepada aku sedar Tuhan bahawa Engkau bertakhta di syurga, baik tidak baik waktunya. Terima kasih. Ya, sikap bersyukur membentuk hati yang rendah diri dan tidak sombong. Bila kita komplain, kita selalu mengadu, ya, ini menunjukkan bahawa kita tidak puas hati. Kita tidak puas hati kerana keadaan itu tidak seperti yang kita kendaki. Ini adalah egois namanya. Ya. Tapi orang yang sentiasa bersyukur, berterima kasih, baik dan tidak baik waktunya, dia sedar bahawa hidupnya ini sebenarnya di tangan Tuhan. Tuhanlah yang mengawal segala-galanya. Ya, Tuhanlah yang memberi berkat. Tuhanlah yang membenarkan pencobaan yang datang dalam kehidupan, kesukaran yang datang dalam kehidupan, ya, untuk menguji iman. Bersyukur, sikap kita bersyukur kepada Tuhan akan menguatkan hubungan kita dengan Bapa, sebab kita mengakui bahawa segala sesuatu itu datang daripada Tuhan. Ya, berkat, kebaikan, kesihatan, keuangan, ya. Dan kadang-kadang seperti yang nyatakan Alkitab, Tuhan juga membenarkan pencobaan, masalah, ya, kesukaran datang. Kalau kita baca dalam Ayub, ya, Tuhan membenarkan untuk menguji iman kita, ya, agar iman kita dimurnikan, kita menjadi matang dalam iman kita. Iman kita tidak bergantung kepada situasi, tapi iman kita bergantung kepada firman Tuhan. Ya. Rasa syukur membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Mazmur 100. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian, syukurlah kepadanya. Jadi kita masuk ke dalam hadirat Tuhan itu dengan rasa bersyukur. Bila kita berdoa, salah satu bahagian dalam doa kita itu adalah mengucapkan syukur kepada Tuhan setiap hari. Bila kita mengucap syukur padanya, kita mengaku bahawa apa yang kita hadap dalam hidup ini, hidup kita ini di dalam tangan Tuhan. Ya? Dan ini membuat kita rapat dengan Tuhan. Kita sedar kita ini makhluk yang lemah. Kita perlukan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya? Dan rasa bersyukur adalah satu bentuk pengakuan atas kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Ya? Kita bersyukur dengan apa yang ada, kita bersyukur dengan berkat-berkat yang kita terima, kita mengakui Tuhanlah sumber segala sesuatu. Ya? Dan hati yang bersyukur meletakkan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Ya? Jadi marilah kita sama-sama belajar bersyukur. Satu lagi seperti yang saya katakan tadi, kerana kita belum lagi hidup di syurga, jadi kita akan berhadapan dengan pelbagai situasi yang kurang menyenangkan. Ya, pencobaan, tentangan, kesulitan, di sinilah iman kita dilatih. Di sinilah kita dilatih bertekun. Di sinilah kita dilatih untuk bersyukur walaupun keadaan mengikut mata duniawi kita tidak baik. Tetapi Yakobus mengatakan tetaplah bersyukur. Maksudnya kita perlu tetap bersyukur walaupun kadang-kadang rasanya tidak mahu bersyukur. Ya. Bila melihat begitu banyak masalah, cabaran, rasa tidak mahu bersyukur, tapi tetaplah bersyukur. Ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan bila kamu jatuh dalam pelbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahawa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ini yang saya katakan tadi. Ya, kadang-kadang Allah membenarkan berlaku kesulitan, pencobaan dalam hidup kita untuk menguatkan iman kita. Sebab iman ini diuji dalam keadaan yang tidak baik waktunya. Ya, kesulitan adalah kesempatan untuk kita melihat Tuhan bekerja. Bila kita mengalami kesukaran, kesulitan, ya, kita berlutut di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita bersyukur bahawa Tuhan tidak meninggalkan kita, kita bersyukur Tuhan campur tangan, kita akan melihat Tuhan bekerja. Setiap kali umatnya menghadapi masalah dalam perjanjian lama, kita lihat Tuhan bekerja. Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan orang pada ketika itu. Orang yang sakit, orang yang mati, orang yang kelaparan, orang yang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ini semua masalah yang mereka hadapi dan di dalam masalah inilah kekuasaan Tuhan dinyatakan.
Ya, jadi kita belajar bersyukur dalam keadaan baik dan tidak baik waktunya. Bersyukur dalam penderitaan membuktikan kita mempunyai iman yang sejati yang tidak bergantung kepada situasi. Seperti saya katakan tadi, adalah mudah untuk bersyukur dalam situasi yang baik-baik saja. Tapi ia memerlukan iman dan kepercayaan yang kuat yang bergantung kepada firman Tuhan, yang bergantung pada Tuhan. Kita tetap bersyukur walaupun tidak baik waktunya. Ya. Jadi sama-sama kita Bapa Ibu saudara-saudari bersyukur dalam keadaan baik dan tidak baik waktunya dalam kehidupan kita. Bersyukur membentuk kehidupan yang memuliakan Tuhan. Bila kita bersyukur, kita tahu hidup kita di tangan Tuhan. Kita takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita akan hidup berlandaskan firman Tuhan. Jadi ini akan menghasilkan buah-buah roh, membentuk karakter-karakter yang baik yang bila orang lain melihatnya akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kita. Ya, kita akan menjadi terang dunia. Hidup yang bersyukur menunjukkan hati yang penuh pengharapan bahawa walaupun keadaan tidak baik, Tuhan tetap bersama kita. Bersyukur menjadikan hidup kita lebih ringan. Kita kurang berfikir negatif-negatif. Ya, kita mula menghargai kebaikan Tuhan dalam perkara-perkara yang kecil, bukan saja perkara-perkara yang besar. Dan ini membuat kita lebih tenang, lebih damai. Sebab hidup kita, rasa bersyukur kita berlandas pada firman Tuhan, bukannya berlandas kepada situasi kita. Ya. Dan bila kita bersyukur kepada Tuhan senantiasa, kita mengakui bahawa Tuhan ini baik setiap hari. Di gereja saya, kami selalu begini, pengkhotbah kadang-kadang. Dia kata, Tuhan itu baik, jemaat akan membalas selama-lamanya. Kemudian pengkhotbah itu akan kata, selama-lamanya jemaat juga akan membalas. Tuhan itu baik. Ya. Jadi memang betul Tuhan baik. Selama-lamanya Tuhan itu baik dan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Ya. Ratapan 3:22-23. Tiada kesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habis rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Haleluya. Ini adalah hati yang bersyukur. Ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, bila kita bersyukur kepada Tuhan, kita melihat kebaikan Tuhan dalam semua perkara baik dan tidak baik situasinya, ini akan mengatasi kehidupan kita yang suka mengadu, yang suka komplain dan hidup dalam kepahitan. Ya, bersyukur melihat kita membantu kita melihat berkat Tuhan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai kehidupan. Kita tahu Tuhan itu baik. Walaupun situasi kita tidak baik, Tuhan itu tetap baik. Sebab standard Tuhan bukanlah seperti standard manusia. Standard manusia baik adalah bila sihat, bila banyak uang itu baik. Tapi standard Tuhan adalah berdasarkan kasih-Nya. Ya? Bahkan kasih Tuhan itu nyata di dalam kelemahan kita. Seperti kata Tuhan kepada Paulus. Ya? Di dalam kelemahanmu lah kasihku dinyatakan. Ya? Hati yang bersyukur, tidak mudah mengeluh, tidak mudah mengadu, tidak mudah komplain atau menyalahkan orang lain, lebih-lebih lagi menyalahkan Tuhan. Dia tahu bahawa Tuhan tetap bertata di syurga, bahawa Tuhan tetap mengasihi dia, bahawa Tuhan tetap melindunginya. Ya, baik atau tidak baik waktunya. Ya, dan bersyukur menghalau kepahitan dalam kehidupan dan membawa kedamaian. Orang yang selalu mengadu, yang selalu komplain, yang tidak bersyukur, hidupnya penuh kepahitan. Ya. Dan ini lama-lama akan membuatkan jiwanya, rohnya itu menjadi keras. Ya? Keras, hatinya keras. Dan hanya Roh Kudus saja yang dapat melembutkan hatinya. Ya? Bersyukur juga pada orang yang percaya, membentuk hati yang rendah dan taat kepada Tuhan. Ya? Bersyukur mengingatkan kita bahawa semua yang kita ada berasal daripada Tuhan. Salah satu doa saya setiap malam adalah saya mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, perlindungan, penyertaan, berkatnya di sepanjang hidup saya dan juga keluarga saya. Setiap hari saya berdoa ini. Ya, agar kita tidak meninggi diri, agar kita tidak sombong mengatakan, oh saya berjaya kerana kekuatan saya. Saya berjaya kerana kebijaksanaan saya. Kita sedar bahawa semuanya itu berasal daripada Tuhan. Dan kalau mahu Tuhan boleh tarik balik dengan serta-merta dan kita akan boleh kehilangan semuanya. Ya. Hati yang bersyukur lebih mudah taat kepada kehendak Tuhan. Sebab kita mengetahui bahawa hidup kita di tapak tangan Tuhan. Ya. Jadi ke mana saja Tuhan suruh kita pergi, apa yang dia buat, kita akan lakukan. Kerana kita tahu itu adalah kehendak-Nya. Ya. Dan ini yang penting sekali yang ketiga. Hidup yang bersyukur
menolong kita untuk tidak bergantung kepada keadaan. Seperti yang saya katakan tadi ya, di dunia ini orang rasa damai, rasa bahagia bergantung pada situasi dan keadaan. Kita sebagai orang yang percaya pada firman Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus Kristus, percaya pada benda-benda yang kekal, sepatutnya tidak begitu. Ya, kerana hidup kita, kedamaian, kesukaan kita datang daripada dalam, daripada Roh Kudus, daripada firman Tuhan. Ya, baik dan tidak baik waktunya, kita tetap bersyukur. Ya, bukan bersyukur kerana banyak uang, bukan syukur kerana kita sihat sentiasa. Dalam keadaan tidak baik juga kita bersyukur sebab kita tahu bahawa Allah tetap mengasihi kita. Ya, dalam apa jua keadaan. 1 Korintus 4:7 mengatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya. Ya, ini maksudnya Paulus lah yang mengajar jemaat di Korintus. Ya, bahawa jangan lupa bahawa segala sesuatu yang kita peroleh itu datang daripada Tuhan. Ya. Sikap bersyukur, berterima kasih seperti yang saya katakan tadi, membangunkan iman kita sebab iman kita itu berlandaskan firman Tuhan, berlandaskan janji Tuhan, berlandaskan pengakuan bahawa Tuhan itu memberkati kita dan menjaga hidup kita baik dan tak baik waktunya. Ya. Jadi ini membuat kita lebih peka terhadap pertolongan daripada Tuhan. Tuhan bergerak dan Tuhan ingin menolong kita. Tuhan ingin campur tangan dalam kehidupan kita. Ya. Cuma adakah kita membenarkannya bercampur tangan? Dan juga bersyukur membuka mata kita untuk menghargai hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Ya. Bahkan kita bangun pagi, buka mata kita pun kita boleh terus bersyukur kerana Tuhan memberikan hari yang baru pada kita. Ya. Seperti kata Mazmur 118, ini yang paling ayat yang paling mendalam, ya, menyentuh hati saya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk bersyukur. Haleluya. Patutnya kita bangun tidur saja kita terus angkat tangan berterima kasih pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Kerana diberikan hari yang baru, ya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita. Ini ada lagu pujian, ya, dalam gereja yang selalu kita nyanyikan. Satu lagi yang penting, kita sebagai saksi Kristus, apabila kita mengamalkan rasa bersyukur dalam keadaan baik tak baik waktunya, ya, kita menjadi cahaya terang kepada dunia yang gelap ini. Ya. Kerana dunia hanya bersyukur bila keadaan baik waktu keadaannya, tapi kita sebagai anak-anak terang, baik tak baik, kita tetap bersyukur kepada Allah di syurga. Ya. Hidup yang penuh rasa syukur menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya. Dan bersyukur di tengah ujian menunjukkan iman kita kepada dunia. Saksi kepada dunia bahawa iman kita tidak bergantung kepada situasi. Ya. Dan yang paling penting juga adalah sikap bersyukur mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dinamakan sebagai buah roh. Ya. Macam mana orang mengenal kita sebagai pengikut Kristus daripada buah-buah roh. Adalah salah satu buah roh itu adalah rasa bersyukur. Ya. Seperti kata Matius 5:16. Biarlah terang kita itu bercahaya di hadapan orang, terutama orang yang belum percaya. Ya. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudari, bersyukur adalah salah satu bentuk ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan berhenti bersyukur, baik tak baik situasinya. Ya. Sentiasa bersyukur kepada Allah. Hati yang bersyukur akan selalu memuliakan Tuhan, ya, dan mengakui Tuhan dalam setiap keadaan dalam kehidupan kita. Dan seperti kata Mazmur 50, ucapan syukur adalah korban yang baunya harum di hadapan Tuhan. Kita mengakui kedaulatannya, keesaannya dalam semua aspek kehidupan kita. Ya. Jadi kita tutup dengan ayat ini, sebab itu marilah kita oleh Dia sentiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, iaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Wah, ini ayat yang sungguh mendalam, ya. Jadi marilah kita Bapak Ibu, saudara-saudari, perempuan dan perempuan, ya, mengucapkan syukur daripada hati kita kepada Tuhan, baik dan tidak baik waktunya. Nescaya iman kita akan menjadi lebih teguh, kita lebih memuliakan Tuhan, dan saya percaya hidup kita lebih diberkati. Ya. Sampai kita jumpa lagi di topik yang lain. Teruskan teguh di dalam iman bersama Kristus. Ya. Kasihanilah Allah dan kasihanilah manusia. Shalom. Tuhan berkati. Haleluya.